Siapa yang yakin dengan pendapatan gaji bulanan ini, cerah masa depan dia, syirik. Sebab kita umat tauhid. Umat tauhid ni umat la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan masuk juga tiada yang dapat menjamin kehidupan melainkan Allah. Siapa yang rasa makan gaji boleh jamin kehidupan masa hadapan, dia telah menduakan Tuhan, syirik. Kerja kerjaan gaji batal tak salah. Yang salah kita pegangan salah. Betul mula tu. Sebab jamin masa depan itu sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Kita giubuh di piti. Jangan kira kamu tak apalah, anak-anak mu makan gaji belaka dah, tak susah dah lah. Kita pun yakin kufur. Nampak tak? Apa jadi gitu? Dah ngaji, dah belajar tauhid. Orang wah duk mengajar kita sifat 20 macam-macam kitab dah lagi. Dah faham akidah, dah faham pegang